Selamat datang ke podcast Orang Miskin yang sebenar. Aku sedar satu perkara. Sebelum ni aku buat podcast yang first episode pasal Cowboy Bebop, tapi aku buat dengan aku merujuk kepada gambar-gambar yang ada pada skrin sebab aku buat untuk YouTube. So podcast sebenar sepatutnya boleh didengar tanpa perlu ada uh, gambar-gambar lah. So untuk membuat podcast yang memang berteraskan audio saja, so aku takkan merujuk kepada gambar-gambar yang keluar kat situ, yang keluar dekat skrin, tapi untuk orang yang tengok dekat YouTube dan tak ada hal lah. So anyway, kita balik kepada 5 anime terbaik dalam sejarah peradaban manusia. Dan sekarang kita akan pergi ke nombor 2 dalam nombor 2 terbaik lah dalam sejarah peradaban manusia. So dan anime yang aku pilih ialah Furikuri ataupun FLCL. Kalau kau nak Google, kau tulis Furikuri pun boleh, kau nak tulis FLCL pun boleh. Kau tak payah tanya pasal apa maksud Furikuri. Basically dia tak ada maksud, dia just saja-saja je dia orang nak buat. Macam tu. Okay. So, kalau kau ingat filem-filem coming of age yang terbaik yang pernah dibuat oleh manusia, dia termasuk Stand By Me. Aku suka gila cerita ni. Cerita ni best. Lepas tu ada The Breakfast Club, yang semua hipster, semua orang yang suka filem akan suka The Breakfast Club. Lepas tu ada Almost Famous, ini untuk orang yang muda sikit. This is an updated version of it's an updated vision of a coming of age movie. Dia coming of age movie ialah semuanya pasal budak-budak yang merentas jambatan usia, daripada sama ada kanak-kanak kepada dewasa lah. Usually kanak-kanak kepada dewasa. Okay? But anyway, lepas kau tengok Furikuri, basically lepas kau tengok Furikuri, kau boleh fuck off Stand By Me, kau boleh fuck off Breakfast Club, kau boleh fuck off Almost Famous, fuck off, fuck off, fuck off. Sebab Furikuri basically ialah coming of age story yang paling best pernah dibuat. Okay? Dia ialah cerita coming of age antara daripada seorang budak kepada dewasa, zaman kanak-kanak kepada dewasa, yang paling bagus pernah dibuat oleh manusia. Okey, macam mana filem-filem tadi nak bertanding? Kalau antara elemen plot point yang ada dalam Furikuri ialah pasal otak. Nah, otak manusia ada 100 bilion neuron. Okey. Dan salah satu daripada uh, perancangan watak dalam Furikuri ialah untuk ambil satu streka besar. Dan dalam ni streka tu besar gila. Ada satu bandar, dan dekat bandar tu sebelah dia ada satu kilang. Kilang tu bentuk streka. Streka tu besar gila babi. Dan dia orang lancarkan macam-macam benda. Antaranya ialah robot bentuk tangan untuk pegang streka tu. Lepas tu dia pergi strekakan otak. Strekakan otak. Ya, kau mungkin akan tanya, macam mana pula dia nak streka otak kalau besar sangat, lepas tu yang keliling dia cuma bandar. So, sebenarnya bandar tu boleh kata mewakilkan, mensimbolkan otak manusia. Sebabnya bandar tu hanya wujud dalam khayalan kita saja. Dan kau boleh cakap banyak benda pasal perception, reality, bla bla bla, so on so forth. Tapi the fact remains, yang antara benda yang dia orang cuba nak buat, cuba nak ceritakan pakai Furikuri ni memang deep nak mampus. Bila aku tengok budak-budak sekarang, tengok filem yang tak seberapa, lepas tu dia orang cakap deep sial filem ni, aku biasanya akan fikir balik kepada Furikuri, yang mana aku fikir tak ada siapa pun nak iktiraf betapa deepnya filem ni. Sama deep, lebih deep daripada serial eksperimen lain yang juga deep. Kau bayangkan, macam dia nak ambil streka besar, lepas tu dia nak ambil otak manusia, lepas tu dia nak streka sampai jadi lepeh, supaya kedut-kedut yang ada pada otak tu, yang melambangkan mungkin kreativiti, mungkin kemanusiaan sendiri, supaya dia jadi lepeh, supaya dia habis, kosong, macam tu saja. Right? So bagi aku itu memang something yang mind blowing lah. Right?
And then, okay, so kita pergi kepada watak-watak dalam cerita ni. So, watak utama ialah Naota. Okay? Naota ialah seorang budak yang hidup dalam bayang-bayang abang dia. Bapak dia bangang, datuk dia dah tua, bangang juga. So, dia punya father figure satu je, which is abang dia. Abang dia disukai, disayangi oleh semua orang dalam bandar dia orang. Abang dia ialah seorang pemain baseball yang hebat. So, dia, permulaan cerita, dia memang dah belah pergi ke US. So, Naota sayang abang dia. Tapi pada masa yang sama, dia juga hidup dibayangi oleh kehebatan abang dia. So dia nak jadi macam abang dia, tapi dia pun tak sure, dia tak yakin dia cukup hebat macam abang dia. So dia nak cari something, dia nak cari sesuatu yang memang untuk dia sendiri. So ini ialah konflik untuk Naota pada asalnya. Dia nanti tumbuh tanduk, itu lain cerita lah. So anyway, so antara penanda yang betul-betul best yang aku suka gila bila dia orang buat dalam siri ni ada 6 episod je by the way, and deep lah mampus, tapi 6 episod je, ialah watak Mamimi. Mamimi ialah mungkin girlfriend, mungkin groupie, mungkin peminat abang Naota. Okay, so Naota suka Mamimi, tapi Mamimi sebenarnya dia mempergunakan Naota semata-mata sebab dia sayangkan, dia cintakan abang kepada Naota. Okay, so lagilah Naota rasa macam kecil, ego dia jadi kecil. Ego budak-budak ni memang senang dia kepis, kecut, whatever. So ego budak-budak senang kepis, kecut sebab, and especially Naota, sebab Mamimi memang sayangkan abang dia saja. Abang Naota, bukan abang Mamimi lah, bukan abang Mamimi. Kalau abang Mamimi tu jadi cerita hentai. So anyway, Mamimi dia kadang-kadang dia akan peluk Naota, dia akan cium Naota, tapi dia buat benda tu semata-mata sebab dia rindukan abang Naota. Naota benar ke semua benda jadi sebab dia pun rindukan abang dia juga, dan dia pun sebenarnya sukakan Mamimi ni. Okay. So anyway, semasa dia orang tengah buat apa-apa, aku pun tak sure, mungkin dia orang tengah bercium, dia orang apa semua. Dia orang tengah lepak lah, dia orang tengah lepak, lepas tu tiba-tiba muncul perempuan ni. Perempuan ni ialah Haruhara Haruko. Okey, Haruhara Haruko ni, okey, susah betul nak sebut nama dia. Haruhara Haruko ni, dia ialah seorang polis angkasa lepas. Okey. So, benda pertama dia buat bila dia jumpa dengan Naota ialah dia pergi ambil gitar dia. Lepas tu dia pergi pukul kepala Naota sampai benjol keluar daripada kepala dia. Okay, so benjol ni sebenarnya dia bukan datang daripada badan Naota sendiri. Benjol ni sebenarnya berasal daripada satu dimensi lain. Yang mana daripada dimensi tu keluarlah monster-monster, robot-robot yang berlawan antara satu sama lain. So kau boleh cakap ni adalah metafor untuk Naota buat pertama kali dia tap in, macam mana tap into dia menggunakan kreativiti dia. Bagi aku itu metafor, bagi akulah ini metafor yang Naota dalam usaha dia untuk cuba keluar daripada bayang-bayang abang dia. Abang dia terror sports, so dia pergi buat macam creative stuff. Dia buat benda-benda kreatif. Mungkin semua benda dalam yang aku tengok dalam anime ni ialah daripada perspektif Naota sendiri yang dia bayangkan, tapi semua cerita-cerita pelik-pelik, semua benda-benda pelik yang jadi pada dia hanyalah bayangan kepala dia sendiri. Daripada perspektif seorang budak umur macam 11-12 tahun kot. Mungkin 14 lah, aku pun tak sure sebab aku tak Google. Ni aku berdasarkan ranking review aku sendiri je. So, bila dia dah tap into dia punya creativity and dia buat benda-benda ni, keluarlah benda-benda macam dinosaur lah, monster, robot lah, kebanyakan robot. Okay? Robot-robot tu berlawan satu sama lain. And then tapi ada satu robot yang stay. Robot ni ialah robot pertama yang keluar daripada kepala dia. Robot ni nama dia Kanti. Tak tahu kenapa dia orang namakan dia Kanti. Tapi robot ni ada kepala TV, lepas tu badan dia whatever lah. So robot ni dia ada letak
elemen savior atau angelic pada dia. So adalah beberapa shot yang tunjukkan dia macam ada Judeo-Christian imagery yang whatever else, so on and so forth. Tapi dia dekat rumah Nauta dia cuma tolong memasak, tolong buat kerja rumah, dan begitulah pada asalnya. Okay, so so anyway, Nauta dia terus mengeluarkan benda-benda daripada kepala dia satu, one after the other, satu lepas satu. And lepas tu dia orang berlawan lah, dia orang berlawan dengan macam-macam robot. So macam-macam robot, dan kadang-kadang si Nauta akan bergabung dengan robot TV tu, robot kanti tu untuk berlawan. And then sebenarnya si Haruhara Haruko dia nak cari satu watak nama Atomsk, Atomsk. Dia sebut Atomsk or Atomos, whatever lah. So basically last dia dapat mula-mula si kuasa, dia sebenarnya nak cari kuasa Atomos. Dia bukan nak cari Atomos sangat pun, dia nak cari kuasa Atomos untuk diri sendiri. Apa tujuan tak pernah dia explain, tak pernah diterangkan. Tapi Nauta fikir mula-mula mungkin dia yang ada kuasa Atomos tu, dan dia special. Biasalah bila kau budak-budak, lepas tu ada orang dewasa yang Haruko lah orang dewasa, beri perhatian pada kau, kau rasa special. Kau rasa kau ada something special yang kau boleh buat atau kau boleh bagi pada orang dewasa ni. Tapi last Haruhara Haruko dia sedar yang sebenarnya kuasa Atomos tu dalam badan Kanti dan bukan pada Nauta. Dan Nauta kecewa bila Haruko belah dengan Kanti pada episod kelima. Bukan episod ke-6. Episod ke-6. Dalam episod ke-6, dia orang berlawan dengan robot yang berupa tangan. Robot berupa tangan tu muncul dan dia nak capai, dia nak pegang streka besar dekat tepi bandar tu, iaitu satu kilang sebenarnya yang berbentuk streka. Dia memang ganjil, dia memang pelik, and then ada perlawanan kat sini lah. So anyway, benda-benda perlawanan tu sebenarnya tak penting. Bagi aku dia macam comic relief. So battle sequences dalam Furikuri bagi aku well done, sebab studio yang buat dia Gainax. Gainax is salah satu studio yang paling aku suka. Tapi apa yang aku lebih suka lagi bila Gainax buat animation, buat anime, ialah dia fokus pada karakter. Dia betul-betul fokus pada karakter. Macam elemen simple macam Eri. Okay, si apa nama ni? Nauta dia ada 3 pilihan untuk couple dengan orang tau. Salah satu padanya ialah Eri. Eri ialah budak yang sama umur dengan dia. Dia ada kompleks dia sendiri, mak bapak nak bercerai. Adalah problem dia, whatever the hell, blah blah blah. And then Nauta macam dia pernah tercium dengan Eri. Tapi Eri melambangkan pilihan normal untuk Nauta. Sanggupkah Nauta jadi normal, grow up dengan perempuan ni, eventually maybe they will date, lepas tu fall in love, kahwin ke berapa semua. Atau pilihan kedua ialah Mamimi sendiri. Mamimi melambangkan apa yang melambangkan bagi aku kedengkian, the jealousy of Nauta pada abang dia. So kalau Nauta nak ada apa yang abang dia ada, dia kena dapatkan Mamimi. And dia boleh dapatkan Mamimi kalau dia nak lah. Of course, the third option ialah Haruko. Macam Eri tadi sama umur dengan Nauta. Mamimi tu umur abang Nauta. So, tua sikit. Bukan kan? Dia umur muda sikit daripada abang Nauta. So, dia tua sikit daripada Nauta. So, katakanlah Nauta 12 tahun, 11 tahun. Eri pun 11, 12. Si Mamimi tu ialah mungkin 15, 16 tahun kot. So, Haruko, for all intents and purposes, dia 20 lebih lah. 25 ke, whatever. Which to, kepada seorang budak macam Nauta, dia ialah seorang dewasa. Okay? Tapi bagi orang macam 36 tahun macam aku, 25 tahun tu macam budak lah. Ya, sebab aku dah tua. Ya. Anyway, so si Haruko juga ialah seorang alien. So dia melambangkan potensi yang out there, yang susah untuk dicapai, impian yang sukar gila untuk digapai oleh manusia and whatever else. And bagi aku tiga-tiga perempuan ni melambangkan
pilihan yang betul-betul berbeza untuk Nauta. Apa yang dia nak kejar dalam hidup dia. Bagi aku 3 perempuan ni ialah impian. Melambangkan impian dan cita-cita Nauta. Adakah Eri yang stable bagi aku. Kalau kau macam sanggup bersabar. And apa semua. Mamimi which is impian kau tu. Kau punya nafsu, kau punya impian, kau punya capaian tu lebih sikit. Ataupun Haruko which is totally out there. So kalau kena gambarkan sebagai pilihan pekerjaan lah. Kau boleh cakap macam Eri tu ialah kerja gomen lah maybe. Kalau kau masuk PTD, kau kerja gomen atau kau kerja GRC Kani ke apa benda semua, whatever lah. Yang si Mamimi ni mungkin kalau kau nak kerja private yang susah sikit, yang whatever, tapi mungkin boleh dapat duit lebih sikit. And si Haruko ni melambangkan kau pergi masuk business terus. So risky, low risk, medium risk, high risk. Okay. So bagi aku itu memang cantik lah apa yang dia buat. And cakap pasal cantik, setiap karakter tu ada karakter art dia sendiri. Walaupun 6 episod saja, dalam 6 episod sahaja 20 minit satu episod setiap karakter yang dia banyak lagi karakter yang aku tak explore dan aku tak explain betul-betul kat kau sebab aku tak ada masa. Uh, Macam bapak dia yang pervert, datuk dia yang bangang, whatever else. So anyway, uh, the thing is, kau dapat tengok the arc for each person. And antara arc yang aku suka, yang aku rasa complete juga, ialah arc Mamimi. Karakter arc Mamimi, dia pun tak tahu apa dia nak buat. Dia selama ni, dia pun terperangkap dalam bayang-bayang abang Nauta. Dia nak dia tak ada cita-cita dia sendiri. Dia selama ni dia apa benda orang cakap dia tu dia ikut. Dia sanggup ikut satu video game pasal Firestarter dan jadi arsonist semata-mata sebab dia memang tak ada haluan dalam hidup. So anyway, towards the end of Furikuri, ni spoiler lah, spoiler. So Mamimi berjaya merealisasikan satu impian, bukan merealisasikan, belum lagi lah. Tapi dia dapat satu cita-cita. Cita-cita dia ialah untuk menjadi seorang fotografer. Okay? Dan gambar pertama yang dia ambil, yang aku rasa memang lawa gila, and encapsulates the entire series beautifully. Dia merumuskan dan mewakilkan keseluruhan siri Furikuri dengan hebatnya ialah gambar ini. Gambar ini ialah gambar yang diambil oleh Mamimi sebelum dia belah daripada bandar tu buat selama-lamanya untuk mengejar impian dia sendiri, which is untuk menjadi seorang fotografer. So ini ialah gambar Naota. Naota dia pegang gitar Haruko yang telah belah untuk mengejar impian dia sendiri, which is mencari Atomos yang telah belah daripada bumi. So Naota dia pegang gitar tu. So dia nampak betul-betul macam aku, walaupun tak ada apa tu dalam gambar ni, aku dapat rasakan yang Naota dah membesar. Dia dah berubah daripada seorang budak ingusan yang mengengek-engek pasal abang dia tak ada, semua orang tak suka dia, semua orang suka abang dia, bla bla bla. Dia dah jadi macam dia berani. Sebelum scene ni, dia dah cium Haruko dan dia cakap dia suka Haruko. Dia pilih Haruko. Dia pilih kehidupan yang berisiko. Dia pilih uh, impian yang sukar, yang susah nak dapat. So aku rasa dia dah jadi berani. Sebelum tu semua benda dia nak buat safe, dia nak play safe. So he went for it. Dia cium Haruko. Haruko cakap engkau masih budak-budak, so dia belah. And tapi dia cakap tu bukan dengan niat yang jahat, okay? So Naota bila dia belah, dia cuma pick up the guitar and dia just simpan je lah. So basically dia ni melambangkan bagi aku dia akan sentiasa ingat dan dia akan sentiasa cintakan Haruko. Pada masa yang sama dia menerima lah apa yang telah terjadi. So part of growing up ialah untuk menerima the present moment, untuk menerima kenyataan yang ada. So bagi aku Furikuri ni memang best gila lah. Aku rasa macam nak nangis kadang-kadang bila aku tengok music video yang dibuat oleh Onikai Studios. Dia gunakan lagu Shimmer. Sebab kalau kau nak katakan pasal benda yang betul-betul impactful and encapsulates and also explains journey seorang manusia daripada budak-budak sampai dewasa, aku rasa tak ada karya lain yang lebih bagus
seronok, uh, memang dibuat dengan rapi, dibuat dengan penuh kasih sayang daripada Furikuri. 6 episod saja. So Furikuri, nombor 2, anime paling hebat dalam sejarah peradaban manusia. Okay, aku sambung bila aku ada masa lah. Bye.